Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Studio PSS SMK Agama Tun Ahmad Zaidi bersama saya, wartawan Is Muslim. Pelajar-pelajar dari pelbagai tingkatan telah bergabung tenaga untuk menghasilkan video paling kreatif dan paling mantap. Dari menulis skrip, rakaman video hingga suntingan akhir, semuanya dilakukan oleh pelajar sendiri. Memang hebat. Dan sudah pastinya terima kasih juga diucapkan kepada guru-guru pembimbing yang sentiasa memberi semangat dan tunjuk ajar kepada semua pelajar. Falah TV PSS terus melangkah ke hadapan dengan mencuba inisiatif baharu bagi tahun 2025 menerusi penerbitan podcast pelbagai genre sebagai medium perkongsian maklumat dan suara warga sekolah. Falah TV PSS telah diberi amanah oleh Persatuan Hikam Sarawak sebagai AJK dokumentasi dan liputan untuk projek My Ramadan. Kami diberi peluang menjalin kerjasama dengan Radio Iris, radio internet Islamik pertama di Sarawak yang bernaung di bawah Lembaga Kebajikan Masjid Sarawak. Kami dijemput ke Kolej Vocational untuk berkongsi tentang bagaimana Falah TV PSS bermula, bagaimana kami beroperasi dan apa yang mendorong semangat kami sebagai media pelajar. Di peringkat daerah 2024, Falah TV PSS meraih tempat ketiga dalam pertandingan video kreatif sekolah menengah bertemakan Waste Management. Peringkat negeri 2024 pula, tempat keempat untuk pertandingan studio terbaik, Johan untuk video kreatif bertajuk Car Free Morning Coaching, dan Abdul Hafiz bin Abdul Wahab, editor Falah TV PSS, dipilih sebagai ikon TV PSS Negeri Sarawak 2024. Di peringkat kebangsaan, Falah TV PSS memenangi tempat ketiga skrip terbaik dalam program TV PSS Sinar Harian dengan tema pendidikan berkualiti. Bagi tahun 2025, Falah TV PSS bermula cemerlang apabila dinobatkan Johan pertandingan video kreatif daerah dengan tema pendidikan digital memperkasakan Nevada. Jumpa lagi di video akan datang. Teruskan berkarya, teruskan berinspirasi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.